Hari ini zoo di Pasar Payang. Zoo nak cari periuk kecil. Kat sana yang zoo tunjuk straight tu, itu Pasar Payang tapak lama. Lepas tu dah pindah kat sini yang jual batik-batik, bekas-bekas, pocong-pocong tahan panas tu, kuali periuk, semua dekat sini yang zoo tunjuk ni. Ini yang baru ni. Okay, lepas tu dulu kan di sana kan, tempat yang sana tu, sekarang ni dia ada makanan, kedai makan, barang basah zoo tak pasti ada ke tak. Mungkin ada lah, sebab itu dari dulu lagi kat situ. Jom kita naik ke sana. Zoo bawa si kecil. Si kecil Shifa. Si kecil Shifa, tengok sini. Shifa, tengok sini saya. Yeay. Yeay. Bangunan baru ni ada makanan juga kat bawah. Ada kios apa? Kedai. Layak hati. Itu kedai mas. Kat sini banyak kedai mas. Ringgit? Kau besar ni? Besar? Haa. Masihlah makan. Tak masuk rugi dia tulis. Baru jam 8.30. Awalnya Zu datang. Hari ni Zu nak cepat lah, banyak kerja. Kedai banyak tutup. Kalau nak datang, datang pukul 10. Kraft tangan. Yang ni orang letak ni lampu. Berapa se? Tu 85. Tu 85. Oh ni 65 pula. Hak pula ni 65. Oh ni payung. Payung gini. Oh ni seset 3 hotel lah tu. Satu. Ha? Sese. Berapa ya se? Sama dah 85. 85. Comel. Ada cikgu sekolah awak. Dia berlapu macam comel. Memang tak lah. Ya, kita tak lapu lah dalam bau comel. Macam ni. Letak je lapu tu. Berapa ni ni? Ni 85, boleh dah 75 sebagi. Bulat tu. 85. Bulat ni sebagi 50. Boleh. Kedai nombor berapa Kedai Cipta 37. Cipta 37. Harga boleh kurang. Rotan. Nak rotan siapa? Nak rotan Shifa ke? Nampak je. RM12 satu baudu ni.